Yang kedua ialah duka cita perkara yang jika disebut ramai orang sensitif ialah pemikiran sufi yang terkeluar daripada norma-norma kitab dan sunnah. Sufi itu bagus jika ia merupakan tazkiyatun nafs, jika ia merupakan pembersihan jiwa. Tetapi apabila sufi itu pergi kepada suatu peringkat di mana manusia hanya menganggap cukup untuk masuk syurga itu dengan orang duduk di masjid dan berzikir, dan kemudian dia membaca beberapa ayat dan melakukan beberapa fadilat amal, maka dia akan masuk syurga. Dunia ini nak jadi macam mana? Jadilah. Saya banyak bacaan yang dibaca nanti masuk syurga. Baca ini masuk syurga. Baca ini 3 kali dapat mahligai di syurga. Ulama-ulama hadis agak tajam kontradiksi antara mereka dengan golongan yang dinamakan dengan zuhad. Zuhad adalah kelompok manusia yang hidup secara zuhud, dan Islam menyeru kepada zuhud, tetapi bukan zuhud yang membiarkan dunia ini ditakbir oleh kemungkaran dan kita tubuh masuk syurga dengan melafazkan beberapa zikir atau duduk di atas tikar semayang ataupun duduk di dalam masjid. Kata Ibn Salah dalam Muqaddimah Ibn Salah, banyak kaum yang telah mencipta hadis palsu. Di antara kaum yang paling banyak ialah kaum Rafidah Syiah dan qaumun yantasibuna ila zuhd, dan kaum yang menyandarkan diri mereka kepada kezuhudan. Apa yang mereka buat daripada kaum zuhud ini? Zuhud itu bagus seperti saya kata, tetapi apabila mereka keluar daripada norma yang patut, mereka buat hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis ini menimbulkan unsur-unsur, mengandungi unsur-unsur yang disebut oleh para sarjana hadis sebagai mujazafah. Mujazafah bermaksud melampaui batasan. Dia akan buat hadis, siapa yang baca la ilaha illallah 1 kali maka akan masuk syurga 70,000 sekian-sekian. Siapa yang semayang duha 2 rakaat maka pahalanya seperti sekalian para nabi ataupun 70,000 para nabi. Maka kita tengok dalam buku-buku seperti tuan-tuan di Kelantan mungkin banyak juga di masjid, buku seperti Majmu' Syarif yang ada di masjid-masjid mengandungi hadis yang palsu. Hadis menyebut bahawasanya siapa yang baca zikir ni pahalanya seperti 70,000 para syuhada, 70,000 para nabi. Maka akhirnya mewujudkan kelompok manusia yang berpada dengan zikir, dan dunia ini apa nak jadi? Untuk apa kita pergi nak berjihad? Zikir ni saja dah 70,000 para nabi. Hadis ini adalah hadis yang tidak benar. Ia telah memantulkan umat Islam di Andalus, dan dia telah melemahkan. Dan ada kelompok kalangan umat Islam yang keluar dan duduk di masjid, dan dia tak mau tahu tentang urusan politik, ekonomi orang Islam. Apa peduli dia? Kata dia ini zikir boleh masuk syurga. Sebab itu di antara amalan hadis-hadis yang palsu yang disebarkan itu hadis tentang fadilat tarawih tiap malam itu. Salah satu fadilat ni dia kata pada malam tertentu kalau semayang sama dengan nama Allah, sama dengan pahala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Astagfirullahaladzim. Ada malam yang sama dengan sekalian para Nabi. Artinya kalau kita semayang malam berkenaan, pahala kita lebih daripada Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad baru satu Nabi. Kata Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam bukunya yang terkenal Al-Manarul Munif,
fi sahih wal dha'if menyebut ka'anna hadzal khabithul kadzdzab lam ya'rif anna ghairan nabi law 'abada Allah umra nuhin la yu'ti ajru nabiyyin wahid. Seakan-akan pendusta yang keji ini tidak tahu katanya bahawasanya selain daripada Nabi, jika ia menyembah Allah sepanjang umur Nabi Nuh pun, ia tidak memperolehi pahala seorang Nabi.